Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nur Datuk Syifa dari TV PSS PBest Channel dalam laporan khas TV PSS. Hari ini kami membawa sebuah kisah yang mengingatkan kita bahawa tidak semua yang kita lihat adalah keseluruhan kebenaran. Dalam era media sosial, satu rakaman mampu tersebar dalam beberapa saat. Namun, adakah apa yang dirakam benar-benar menceritakan kisah yang sebenarnya berlaku? Mari kita saksikan laporan khas kami. Akan meneman tidak berhati. Kenapa kau langgar aku? Kenapa kau langgar aku? Jadi doh. Terima kasih Bella. Assalamualaikum Tuan. Sebenarnya tujuan saya panggil Tuan ke sekolah ni berkenaan dengan anak Tuan yang bernama Farisha. Dia dilaporkan membuli kawan sekelas dia bernama Zara. Betul ke Puan? Anak saya membuli orang. Saya tak sangka pula kalau Farisha dah sampai tahap membuli. Saya mengaku kami kurang memberi perhatian pada dia. Tapi betul ke Puan? Baiklah Tuan. Sebenarnya macam ni. Sebenarnya Farisha ni dia tak membuli pun. Tapi dari sudut rakaman yang salah, nampaklah macam Farisha ni tengah membuli. Setelah kami siasat dan selidiki dari kamera CCTV, rupanya Farisha ni dia tak membuli. Malahan dia cuma nak membantu Zara. Orang yang telah membuat rakaman tersebut telah kami panggil dan memberikan peringatan. Betul lah. Ambil lap sendiri. Terima kasih Bella. Assalamualaikum. Pak, tadi kan kat sekolah. Assalamualaikum, Mama. Ma, tadi kan cikgu ada minta kita. Kisah yang baru anda saksikan mengingatkan kita bahawa tidak semua yang dirakam menceritakan keseluruhan kebenaran. Satu rakaman boleh membentuk persepsi. Satu perkongsian boleh mengubah kehidupan seseorang. Sebelum kita mempercayai, sebelum kita berkongsi, pastikan kita mencari kebenarannya terlebih dahulu. Kerana menghormati seseorang bukan sekadar melalui kata-kata, tetapi juga melalui setiap tindakan dan setiap klik yang kita lakukan. Saya, Nur Datuk Syifa bersama TV PSS PBest Channel. Terima kasih kerana menonton.